Assalamualaikum, saya Nurfar Atika binti Azman. Lapor rasuah negara bermaruah. Terkini, Indeks Persepsi Global Rasuah CPR 2024, Malaysia kekal pada tangga yang ke-57, Asia pada tangga yang kedua. Anda mengundi, anda membayar cukai, anda percaya pada masa depan yang lebih baik. Tetapi, apa yang terjadi apabila kepercayaan itu diceroboh? Apabila wang yang sepatutnya membina hospital dan sekolah sebaliknya membayar baik pribadi. Rasuah bola putih, jenayah yang paling senyap tetapi paling dirasakan. Integriti adalah aset utama seorang pemimpin. Ia bukan sekadar janji tetapi tindakan. Apabila tokoh politik atau korporat terpalit rasuah, bukan wang saja yang hilang tetapi rantai kepercayaan rakyat terhadap institusi itu juga tutup. Institusi tanpa kepercayaan ibarat kapal tanpa kompas, hilang arah. Hilang kepercayaan membawa kepada ketidakstabilan, ketidakadilan dan membesarkan jurang kemiskinan. Peranan masyarakat. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton pasif. Kita adalah watchdog yang sebenar. Peranan kita mencari, menyoal dan melaporkan. Jangan takut kepada kuasa. Rasuah subur dalam kesiapan dan kegelapan. Ia mati apabila didedahkan kepada cahaya. Jika anda melihat perolehan yang tidak logik, gaya hidup luar biasa yang tidak sepadan dengan gaji atau projek yang terlampau mahal, soal. Gunakan media sosial, portal aduan rasmi atau organisasi bukan kerajaan. Setiap aduan anda adalah batu bata yang membina semula integriti negara. Jangan biarkan ketamakan segelintir meragut masa depan majoriti. Lawan rasuah. Kita bukan hanya rakyat, kita adalah pemilik negara ini. Bangun dan bertindak. Lapor rasuah. Negara bermaruah.